Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mus'ab bin Muhammad Syazwan daripada Option Bahasa Melayu 1. Projek kami memfokuskan tentang kata imbuhan. Kata imbuhan merupakan gabungan daripada beberapa kata dengan kata dasar untuk menjadi kata imbuhan. Saya Azhari bin Abdul Samad. Saya Hazam bin Sarah binti Muhammad Fauzi. Saya Akilah Faikah binti Ruslan. Kumpulan kami daripada Option Bahasa Melayu Unit 1 telah berjaya menyiapkan satu inovasi yang bertajuk Laman Imbuhan. Baiklah, pada langkah pertama, murid akan mengambil dadu dan melemparkannya. Baiklah, pada langkah seterusnya, murid akan memeriksa warna dadu yang didapatinya. Kuning, cikgu. Baiklah, seterusnya, murid akan memetik buah berdasarkan warna pada dadu tersebut. Yang ni. Baiklah, pada langkah seterusnya, murid akan membuka buah yang diperolehnya daripada pokok kata dasar tersebut. Saya dapat kata dasar salam. Baiklah, apabila murid mendapat kata dasar tersebut, murid akan mula membuka rumah berimbuhan. Apabila membukanya, murid akan mengenal pasti sama ada kata dasar tersebut sesuai dengan kata imbuhan awalan, akhiran atau apitan. Saya rasa kata dasar salam sesuai untuk kata imbuhan apitan, cikgu. Ya, selepas murid mengenal pasti, murid akan mengambil kata imbuhan tersebut dan menampalnya di atas bumbung rumah imbuhan tersebut. Baiklah, setelah murid berjaya untuk mencari kata imbuhan untuk dipadankan dengan kata dasar tersebut, murid akan mula mencari gambar yang sesuai untuk dipadankan dengan perkataan imbuhan tersebut. Ni, cikgu. Gambar orang sedang bersalaman. Setelah murid dapat mengenal pasti kata imbuhan yang sesuai dengan perkataan kata dasar tersebut, murid akan menulis kembali kata berimbuhan tersebut di atas papan yang telah disediakan. Baiklah, setelah selesai murid menulis kembali kata berimbuhan tersebut, murid akan mengelaskan kata imbuhan tersebut sama ada kata imbuhan tersebut awalan, apitan atau akhiran. Imbuhan ber dan an merupakan kata imbuhan apitan, cikgu. Sekian daripada kami tentang laman berimbuhan. Terima kasih.